Sekarang kau mungkin tanya, macam mana nak mula Pak Cik? Otak ni dah keras, umur pun dah lewat. Jawapan dia mudah. Umur boleh tua tapi neuron masih hidup. Otak tak pernah berhenti belajar. Selagi kau masih hidup, dia masih boleh rewiring. Cuma dia perlukan 3 benda. 1. Kesedaran. Setiap kali emosi datang, sedar dulu sebelum reaksi. Stop sekejap, tanya diri. Aku nak jadi orang lama ke atau versi baru aku? Kedua, ulang positif. Otak percaya apa yang dia selalu dengar. Kalau tiap hari kau ulang aku tak guna, neuron tu makin kuat. Tapi kalau kau ulang aku boleh belajar jadi lebih baik, neuron baru terbentuk. 3. Syukur kecil. Tiap malam sebelum tidur, sebut 3 benda kecil yang kau syukuri tentang pasangan. Tak perlu besar. Cukup dia masak sedap, dia tunggu aku balik, atau dia sabar hari ni. Kajian tunjuk amalan syukur ni mengaktifkan bahagian otak yang urus empati dan kasih sayang. Lama-lama, kau jadi lebih lembut tanpa sedar. Sebab kasih sayang sebenar bukan berlaku dalam hati. Dia bermula dari neuron.